Selamat pagi. Dah 15 tahun lah aku tak pegang reel. Ni baru nak pegang pasal aku nak pergi Mersing, InsyaAllah hari 2 depan. So aku nak setting balik reel ni. Macam mana setting? Sekejap siapa yang pakai backcasting ni kira dia hebat lah. Sebab dia susah sikit daripada spinning reel. Senang. Ni susah sikit, tengok Ni kalau longgar, lalu orang lupa ni, dia longgar, jadi tengah tekan. Kalau dia di sini dia turun, laju. Nampak? Kan gulungan. Ini yang selalu masalah kalau tak tu adjust. So adjust pelan-pelan. Ni selalu masalah dia kalau tak ter-adjust. Leceh ni. Dia sakit jiwa lah kalau tak tu. Bawa balik. Okay. So korang nak tahu macam mana dia kontrol. Bila kita tekan ni dia tak turun. Tekan ni. Dia ni kita kasi habis ketat. Bila kita lepas ni dia tak turun. Kan? Dia tak turun. So nak bagi kita kena adjust ni pelan-pelan. Turun dia jangan terlalu laju, jangan terlalu pelan. Tengok pusing ni. Pelan. Ni okey. Nampak? Dia tak bergulung. Release ni okey, cantik. Ni sekali. Dia tak laju, dia tak pelan. Cantik ni. Kan ni, release. Tengok tu. Macam ladung. Tekan ke tanah. Tapi benda ni tak bergulung. Itu yang nak adjust volume start ni, adjust dia. Okay. So nombor 2 ini mustahak bagi yang first timer atau nak main baju JT. Kalau korang boleh expert atau tekan nombor 9. Next. Jadi baling tak jauh. Kalau korang dah expert, korang boleh tekan nombor 5, nombor 5 pun boleh. Dia laju So yang belum pandai lagi, kita tekan 9. So aku besok nak main tempat JT, aku tak perlu baling jauh. Aku baling dekat je. So ini dia control level jauh. Kau hayun macam mana pun dia tak akan pergi jauh. Pasal dia kontrol ni. Okay. Start ni. So aku nak main JT besok. So aku pakai nombor 8 je lah. Jadi aku hayun macam mana pun dia tak pergi jauh lah. Pasal JT main dekat-dekat je. So yang ini, ni kalau kita ni ketat. Kalau kita nampak? Kalau kita ketat habis, kena ikan siakap tu ikan merah dengan dapat ketat ni. Just terus tarik dengan rod-rod kau sikit terbang. Padan muka kau. Okey. Faham? Okey, dah sikit. Cantik. Sikit. Okay, so aku dah standby, aku dah setting untuk besok. So aku pakai ni 8, terus aku main kat JT. Ini paling mustahak kontrol. Kalau kau nak kontrol kau gila lah. Okay, besok nanti aku berikan korang ikan apa aku dapat. Assalamualaikum.